Suara anak dia, Ustaz Syafiq, boleh Okay, dengar? okay. Clear, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah yang saya muliakan Ustaz Wan Muhammad selaku Ketua Rombongan Amani Travel bagi tahun 2025 bersamaan dengan 1446 Hijrah. Seterusnya Haji Anas sebagai pengarah urusan, Ustaz Abdul Rahman bin Abdul Rahim selaku Ketua Bimbingan bagi rombongan haji pada tahun ini, Ustaz Badrul Naim serta jemaah tuan-tuan, puan-puan bakal haji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat berkumpul, walaupun sekadar cuma di alam maya, kita dapat berkumpul untuk sama-sama mendengar taklimat perlepasan kumpulan KT 95B. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan semua sedia maklum kita akan terbang pada hari Khamis. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, ini adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita sedia maklum banyak nikmat yang Allah bagi pada kita. Sama ada kita perasan atau tak perasan, sama ada kita dapat merasai atau tidak merasai. Hakikatnya seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian nak menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kita tidak akan dapat menghitung. Jadi haji ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini adalah satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu hargai hadiah yang Allah beri pada kita semua. Alhamdulillah. Jadi saya tidak berniat untuk berucap panjang. Jadi dengan segala hormatnya kita akan menjemput Ustaz Badrul Naim untuk memberikan sedikit tazkirah peringatan kepada kita semua, insya-Allah. Falyatafaddal. Ustaz Bab mute, mute. Ustaz Bab mute. Ustaz Bab mute. Baik, minta maaf. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Taufik, sahabat saya, dan juga yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad selaku ketua rombongan kita. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sedikit sebelum kita bermula pada hari ini kepada sesi taklimat, sukalah untuk saya membawa tuan-tuan puan-puan haji kepada dua tajuk yang sedikit bunyinya simple tapi amat bermakna dalam menemani perjalanan haji kita nanti, insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya nak sebutkan berkenaan dua tajuk yang kecil, dua saja, insya-Allah saya nak sentuh, moga-moga menjadi peneman perjalanan haji kita. Pertamanya adalah yang mana ia berkaitan dengan sebuah perkataan yang pendek tapi bererti dalam kehidupan seharian kita. Itu disebut sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan ni banyak tak terdapat dalam Al-Quran disebut Bismillahirrahmanirrahim, dan satu perkataan ni tak pernah turun sebelum ni. Sehinggalah bila mana turun di dalam Al-Quran, orang Arab pun tak, walaupun perkataannya Arab, belum pernah disebut mana-mana orang Arab sebelum ni. Sehingga kalau kita pernah dengar satu kisah di Taif yang mana Adas bila mana Rasulullah SAW berhenti berehat, diberi makan, diminta untuk tuannya diberi makan kepada Rasulullah SAW, diberi setangkai anggur, maka Nabi memulakan memakannya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim.
Maka Adas pelik, tersema dia mendengarkan, mengatakan ini tidak disebut ahli perkataan ahli kampung ni. Orang kampung ni tak sebut perkataan ni. Maka Rasulullah pun bertanya, kamu dari mana? Aku berasal daripada sebuah kampung jauh di pelosok Iraq yang namanya Ninawa. Kata Muhammad SAW, itu sebuah kampung sahabat aku. Yunus ibnu Matta, Nabi Yunus, sebuah perkampungan Nabi Yunus. Tanya Adas kepada Rasulullah, macam mana kamu boleh kenal si Yunus ni, Nabi Yunus ni? Maka kata Rasulullah, dia adalah sahabat aku. Dia seorang Nabi dan aku juga seorang Nabi. Sehinggalah inilah sebuah perkataan yang kecil tapi yang tak pernah didengari mana-mana kaum sebelumnya sehingga Adas pun terkejut. Tuan-tuan, Nabi sebutkan kullu amr zibal la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara ni kalau kita tak mulakan dengan menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus daripada berkatnya. Ustaz ni cerita bab bismillah. Tahulah kami nak sebut bismillah. Tidak. Saya nak sebutkan juga sebab perjalanan kita besar, tuan-tuan. Kita nak menuju perjalanan menuju Haji Akbar. Kalau Haji Akbar tu maksudnya haji yang besar, haji yang kecil sebahagian ulama mengatakan hari umrah ataupun ibadah umrah tu sendiri. Haji Akbar adalah ibadah yang kita nak lalui ni, iaitu haji sendiri. Sebahagian ulama menafsirkan Haji Akbar itu adalah hari Arafah. Yang kita nak lalui, yang kita nak pergi ni, yang duduk lama adalah melalui hari-hari di Arafah, Musdalifah, Mina dan hari-hari tasyriknya. Maka kita jadikan kalimah ini peneman sepanjang hari-hari kita di setiap ibadah kita. Kita mulakan sekali lagi boleh? Saya nak mengajak semuanya pada Jumaat kita sama-sama sekali lagi. Kita sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga perkataan ini kita ulangkan juga setiap kita melangkah keluar hari kita nak pergi ni. Tak lama dah tuan-tuan. Hari ni Ahad, esok Isnin, lusa dah Selasa. Dan saya yakin sebahagiannya pun dah mula berada di KL kalau yang jauh-jauh tu. Maka kita mulakan perjalanan dengan Bismillah. Ini bukan sekadar perkataan yang simple. Ia diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan melalui Al-Quran, dibawa oleh malaikat datang kepada kita. Besar perkataan ini tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang keduanya saya nak sebutkan itu yang pertama berkenaan bismillah, keduanya perjalanan kita adalah perjalanan yang panjang. Saya yakin tak ramai daripada kita, saya pun jarang-jarang nak berjalan sehingga 40 hari lamanya, 45 hari lamanya sebahagian daripada kita. Maka Nabi sebutkan, saya bila mana saya jumpa hadis ni, saya rasa seronok sangat. Saya rasa macam ditemani Nabi SAW. Nabi menasihati kita dan Nabi memujuk hati kita, orang yang sedang berada dalam safar. Orang yang berada dalam safar ni Nabi sebut as-safar qit'atun minal azab yamna ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada ahadakum nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Permusafiran ia adalah potongan kecil daripada azab Allah. Seseorang tu akan terpotong daripada makanan dia yang kebiasaan dia makan, minuman dia yang lazat dan tidurnya yang enak, tilam-tilam yang empuk. Maka fa idza qadana ahlukum nahmatuh falyu'ajjil ila ahlihim. Dan bila mana selesai semua ni, bersegeralah untuk pulang menghadap kepada ahli keluarganya. Dalam perjalanan musafir ni kita terpotong. Tuan-tuan ni, kita dah lah jarang nak jalan 40 hari, tiba-tiba kena jalan 40 hari. Kalau jalan tempatnya syok-syok, ambil-ambil gambar, makan sedap-sedap saja, tak apalah. Ini yang kita nak pergi ni haji tuan-tuan. Besar perjalanan ni. Hari ni kita rasa boleh bersabar, hari ni kita rasa boleh tahan, hari ni kita rasa boleh lah, insyaAllah boleh ni. Tapi bila mana kita melalui hari-hari di sana nanti, dia jauh berbeza dengan apa yang kita gambarkan. Maka kita temani hati kita dengan pujukan daripada Nabi SAW. Nabi sebutkan dia sebahagian daripada azab. Kita preparekan hati kita yang kita dalam keadaan yang azab yang kecil, sebahagian daripada azab. Makan kita takkan sama tuan-tuan. Tambah-tambah nanti kat Madinahnya, sebab tu kita pesan bawa jugalah sambil-sambilnya. Minum kita takkan sama, dan yang paling penting tidur kita. Ada orang selesa tidurnya buka lampu, ada orang selesa tidurnya
tutup lampu, ada orang nak sejuk-sejuk, airconnya paling sejuk kan. Maka itu berbeza dengan situasi kita yang selesa. Kita selesanya gelap-gelap, kita selesanya tak adalah sejuk sangat, adalah rasa aircon sikit dah memadai kan. Tapi itulah dia perjalanan kita yang saya nak tuan-tuan dan saya sendiri persiapkan hati kita. Kita sentiasa menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim atas segala yang Allah nak datangkan dalam perjalanan ini. Orang-orang yang baik-baik, perjalanan yang baik-baik dan ketetapan yang baik, insya-Allah ta'ala alam. Maka sebagai menutup hadis ni, Rasulullah SAW menyebutkan faiza qada ahadukum nahmatu falyu'ajjil ila ahli. Maka selesai urusan ni, tempat yang paling nikmat ni satu je. Bila kita dapat balik semula ke pangkuan keluarga kita di Malaysia kelak. Itulah perakhiran kepada azab kita nanti ni. Maka saya nak mengajak semuanya untuk kita sama-sama pasang dan persiapkan diri kita untuk sentiasa bersabar, bersiap sedia atas apa sahaja yang Allah nak datangkan, yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan. Kita yakin semuanya ada hikmah untuk kita dan kita doakan perjalanan kita insya-Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menerima amalan haji kita dan kita semua mendapatkan haji yang mabrur insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih dan saya serahkan kembali. Moga-moga kita dapat mengambil manfaat. Saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz Badrul Naim atas tazkirah ringkas itu tadi. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, seperti mana Ustaz Badrul tadi bagi tahu, yang kita bermusafir ni tak sama macam kita duduk kat rumah, tak bermusafir kan. Kita berjalan. Hatta dalam Malaysia pun kalau kita musafir pun ada masyakah-masyakah kesusahan. Contoh kita nak balik raya dengan jam, kita nak singgah R&R pun R&R penuh kan. Kadang kita nak parking pun parking tak ada dekat R&R. Apa lagi kalau kita musafir haji kan. Tapi kita insya-Allah kita sentiasa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita, mudahkan perjalanan kita insya-Allah. Jadi seterusnya saya menjemput ketua bimbingan kita Ustaz Dr. Abdul Rahman bin Abdul Rahim untuk kita membuat sedikit ulang kaji berkenaan manasik haji. Jadi dipersilakan Doktor, falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, bakal tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk melaksanakan haji ini dengan sah dan mendapat haji yang mabrur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita menunaikan haji ini, maka yang paling utama untuk diingatkan adalah untuk kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting apabila kita beribadat ini, kita tujukan niat dan azam kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencapai apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang melakukan haji. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tidak membuang masa, maka ingin saya bertarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan hukum hakam haji yang akan kita laksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita melakukan haji ini, maka banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta izin, minta redha daripada orang-orang yang mempunyai hak ke atas kita, seperti ibu bapa kita, guru-guru kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kalau ada hutang yang belum diselesaikan, maka selesaikan dulu hutang. Selesaikan semua perkara yang wajib untuk kita lakukan sebelum melakukan haji. Sediakan nafkah yang cukup untuk keluarga dan isteri. Kemudian cukupkan segala perbelanjaan yang perlu kita buat. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila kita dah siap ni semua, maka bermulalah sebenarnya perjalanan kita untuk melakukan haji. Baik, pada hari ataupun sebelum hari kita berangkat, maka disunatkan kepada kita untuk membersihkan diri. Pastikan kita telah melakukan sunat-sunat sebelum ihram tu. Maka kita bercukur, bergunting,
memotong kuku. Kemudian pada hari yang kita berangkat tu boleh kita mandi di rumah kita sebelum kita bergerak, dan pastikan kita ada niat. Yang membezakan amalan sunat haji ini dengan yang lain-lain adalah dengan niat. Jadi kita niat mandi kita tu mandi untuk berihram. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seperti yang dimaklumkan, kita siap sedia dengan memakai kain yang di sebelah bawah. Adapun pakaian yang di sebelah atas tu kita boleh pakai kurta yang telah disiapkan oleh pihak Amani. Baik, itu boleh kita pakai untuk pengenalan diri nanti semasa tiba di Movenpick. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita apabila yang penting bila kita keluar rumah tu kita baca doa untuk kita keluar rumah. Baca bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inni a'udzu bika min an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alai. Kemudian apabila kita sampai di Movenpick, maka siapkan segala urusan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, insya-Allah kita akan lakukan solat zuhur dan asar secara jamak qasar di KLIA. Jadi kita akan berada di sana dan insya-Allah kita akan buat jamak qasar secara jamak takdim. Insya-Allah zuhur dan asar kita akan lakukan di KLIA. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau boleh di KLIA itu kita dah siap pakai ihram, kita tukar kain ihram kita pakai dengan sempurna supaya mudah untuk kita berada di atas kapal terbang nanti. Baik, apabila dah berihram, kita boleh dah mula untuk melakukan solat sunat ihram. Jadi solat sunat ihram ni boleh dilakukan di rumah, boleh dilakukan di KLIA, boleh juga dilakukan di dalam kapal terbang. Sebab waktu terakhir untuk melakukan solat sunat ihram ini adalah sebelum berniat. Jadi sesiapa yang ingin melakukan solat sunat ihram, maka dia boleh melakukan pada waktu-waktu ini. Baik, apabila kita naik kapal terbang nanti, maka kita baca doa naik kapal terbang. Kemudian apabila 1 jam lagi sebelum sampai ke Jeddah, maka kita mesti buat persiapan untuk berniat ihram. Jadi sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan kita telah menentukan jenis haji yang akan kita buat. Baik, jenis haji ini ada 3. Yang pertama haji tamattu, yang kedua haji ifrad, dan yang ketiga haji qiran. Baik, haji yang pertama haji tamattu, buat umrah. Bagi siapa yang nak buat tamattu, maka dalam kapal terbang nanti apabila sampai ataupun sebelum daripada miqat, maka hendaklah dia niat umrah. Sahaja aku menunaikan umrah dan ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu niatnya, lafaznya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi orang yang ingin melakukan haji tamattu, hendaklah dia berniat umrah di atas kapal terbang. Baik, yang kedua, haji yang kedua adalah haji ifrad. Baik, sesiapa yang ingin melakukan haji ifrad, maka pastikan dia berniat haji di atas kapal terbang. Sebelum daripada miqat, di atas kapal terbang. Baik, niatnya sahaja aku melakukan haji dan berihram dengannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian haji jenis yang ketiga adalah haji qiran. Haji qiran, baik, orang yang ingin melakukan haji qiran, maka di atas kapal terbang nanti dia berniat sahaja aku melakukan haji dan umrah dan berihram dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Jadi lafaznya nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Jadi daripada sekarang lagi kita dah tentukan jenis haji mana yang kita buat supaya di atas kapal terbang nanti kita dah terus berniat saja tanpa kita ragu-ragu dengan niat ihram yang kita akan buat. Baik, bila kita dah berniat, jadi niat ni biasanya kita akan lakukan 1 jam sebelum daripada sampai di Jeddah. Biasanya setengah jam sebelum sampai ke miqat, pilot tu dia akan umumkan bahawa setengah jam lagi kita akan sampai di miqat. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ketika tu kita dah boleh berniat. Yang pastinya
kita mesti berniat sebelum waktu yang disebutkan oleh pilot. Jadi niat mesti dilakukan sebelum daripada waktu yang disebutkan oleh pilot. Sebab apa? Kita di atas kapal terbang ni kita bergerak dengan laju. Jadi kalau kita berniat pada masa yang ditetapkan oleh pilot tu, disebutkan oleh pilot tu, takut kita terlepas. Maka yang eloknya sebelum daripada waktu yang disebutkan oleh pilot tu kita telah berniat. Supaya kita berniat sebelum miqat. Kalau nak berniat di miqat, takut kita terlepas sebab kapal terbang dia laju. Dalam beberapa saat saja kita boleh terlepas miqat tersebut. Nanti kita kena dam. Jadi kita berniat dan pastikan kita telah berniat di miqat, iaitu waktu sebelum waktu yang telah ditetapkan, disebutkan oleh pilot. Baik, apabila kita telah berniat, maka kita kena jaga 13 larangan ihram yang telah kita bincangkan. Jadi tidak lagi boleh bagi lelaki memakai pakaian bersarung yang berjahit. Pastikan kita tak pakai lagi baju kurta amani itu, kita tak pakai seluar dalam jika ada seluar dalam. Baik, kemudian bagi lelaki tak boleh lagi pakai kopiah, tak boleh lagi pakai songkok. Bagi perempuan yang berniqab, maka hendaklah dia buka niqabnya. Kemudian dia tak boleh lagi mencabut rambutnya, memotong kukunya, memakai minyak wangi dan yang seumpama dengan 13 larangan ihram yang telah kita bincangkan beberapa kali. Baik, apabila kita telah berniat ihram, maka disunatkan untuk kita bertalbiah. Jadi nanti saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di atas kapal terbang selepas berniat, maka bertalbiahlah supaya nampak syiar yang kita ni datang untuk melakukan haji. Jangan kita sama dengan orang yang lain. Orang lain pergi melancong, mereka tak ada talbiah. Kita pergi beribadat, melakukan haji dan umrah ni, maka kita hendaklah memperbanyakkan talbiah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyakkan talbiah sampai ke Jeddah nanti. Baik, sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, siapa-siapa yang rasa mampu untuk solat di atas kapal terbang, boleh dia lakukan solat jamak takdim, solat maghrib dan isyak. Dan boleh juga dilakukan solat maghrib dan isyak ni di Hotel Al-Ala nanti. Boleh dilakukan, tetapi dilakukan secara jamak tamam. Maksudnya sesiapa yang ingin melakukan solat di atas kapal terbang, dia boleh buat jamak qasar. Maksudnya solat maghrib 3 rakaat, kemudian solat isyak 2 rakaat. Baik, sesiapa yang tak mahu sembahyang di atas kapal terbang kerana keadaan tidak sesuai, maka boleh sembahyang di Hotel Al-Ala. Di sana kalau nak sembahyang maghrib dan isyak nanti dilakukan secara jamak. Kita akan buat secara jamak takhir. Cuma maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Tidak boleh qasar lagi kerana kita telah sampai di tempat tersebut. Jadi kita zahirnya kita akan sembahyang sama ada di atas kapal terbang ataupun di Hotel Al-Ala. Baik, sampai di Jeddah kita akan bergerak ke Hotel Al-Ala. Kemudian selepas itu insya-Allah kita akan buat tawaf, kemudian sa'i. Baik, yang melakukan haji tamattu' maka dia akan buat tawaf umrah dan sa'i umrah, kemudian dia bercukur atau bergunting. Sesiapa yang melakukan haji tamattu' maka dia melakukan tawaf umrah, kemudian diikuti dengan sa'i umrah, kemudian mesti dia bercukur dan atau bergunting. Baik, sesiapa yang melakukan haji ifrad ataupun haji kiran, maka dia tawaf kudum. Dia tawaf kudum. Kemudian selepas itu dia melakukan sa'i haji. Dia melakukan sa'i haji. Sa'i haji. Kemudian dia tidak boleh bergunting. Jangan bergunting, jangan bercukur. Jangan bergunting, jangan bercukur. Dia masih lagi dalam keadaan ihramnya. Jadi itu perkara yang perlu diberikan perhatian oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi yang pertama buat sunat-sunat ihram. Yang kedua
niat bergantung kepada jenis nusuk yang kita nak buat. Kemudian niat sebelum daripada miqat itu lebih selamat. Kemudian lakukan tawaf dan sa'i. Cuma orang yang melakukan haji ifrad dan kiran, tawaf ni adalah tawaf kudum, sa'i ni adalah sa'i haji. Manakala orang yang melakukan haji tamattu', maka tawaf ni adalah tawaf umrah dan sa'i ni adalah sa'i umrah. Kemudian dia boleh bercukur. Orang yang ifrad dan kiran, dia tidak boleh bercukur atau bergunting. Jadi setakat itu saja saya ingat peringatan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan perjalanan kita. Begitu juga dengan solat dan juga perkara-perkara yang berkaitannya. Jadi saya ingat setakat itu saja. Secara ringkas, ini sebenarnya ulang kaji ringkas kepada perbincangan-perbincangan yang telah kita bincangkan, sama ada semasa kursus intensif haji ataupun dalam grup-grup perbincangan WhatsApp kita. Wallahu taala alam. Jadi setakat itu saja, saya serahkan semula kepada Ustaz Taufik sebagai pengurusi bagi taklimat perlepasan KT95 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusan kita. Banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di samping ikhtiar dan usaha, ada yang lebih besar, iaitu doa dan juga penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita haji yang mabrur. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih jazakallah khairan pada Dr. Abdul Rahman bin Abdul Rahim atas sedikit ulang kaji berkenaan manasik haji. Jadi kita harap tuan-tuan, puan-puan bakal haji, kita sebelum kita terbang tu, kita dah tahu dah kita nak buat haji apa. Jangan nanti dalam flight baru kita fikir, aku nak buat tamattu', asal nak buat ifrad, nak tukar. Jadi memang seeloknya, memang sangat-sangat digalakkan, kita dah memang dah tahu kita nak buat haji apa. Jadi untuk memudahkan kita nanti insya-Allah. Jadi seterusnya saya menjemput Ustaz Wan Muhammad selaku ketua rombongan kita untuk meneruskan taklimat pelepasan kumpulan KT95B. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yang pertama saya nak tanya, dapat dengar suara saya dengan jelas? Jelas Ustaz, jelas. Yang kedua, dapat nampak skrin yang saya paparkan? Nampak. Okey, terima kasih. Al-Fadhil Ustaz Taufik selaku pengurusi untuk majlis kita pada malam ini. Dr. Abdul Rahman, Ketua Bimbingan Haji Amani Travel. Ustaz Badrul Naim selaku salah seorang daripada mutawif dan pembimbing kita. Begitu juga pembimbing dan juga mutawif yang bersama-sama kita pada malam ini. Tak dilupakan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, bakal haji yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu di alam maya untuk saya memberikan sedikit peringatan ataupun macam mana kita punya flow semasa pelepasan kita yang dijadualkan tak lama lagi pada 29 hari bulan Mei, iaitulah pada hari Khamis yang akan datang. Maksudnya daripada sekarang, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, dalam 4 hari yang akan datang. Jadi ada sebahagian yang saya dah ingatkan semasa kita punya sesi taklimat dan juga kursus haji yang kita lakukan. Tapi ada perkara-perkara yang lebih detail yang akan saya kongsikan pada malam ini berkaitan dengan taklimat pelepasan. Baik, yang pertama tuan-tuan, tuan-tuan hendaklah mengetahui, maksudnya kita tahu, aware bahawasanya kita dalam kelompok yang mana. Ini pembahagian jemaah haji yang kita bahagikan kepada 3 kumpulan. Yang pertama, kumpulan terbang kita ataupun KT. Tuan-tuan kena tahu, dah tak ada dah. Maksudnya saya pun tak pasti KT berapa. Tak boleh macam tu, sebab
itu akan menentukan masa penerbangan kita. Jadi tuan-tuan yang hadir pada malam ini semuanya dalam kelompok KT 95B dan juga CF012 yang terbang daripada Dubai. Maksudnya ini kelompok yang akan terbang dalam satu masa. Kecuali CF lah, tapi masa dan harinya sama lebih kurang dengan kita. Cuma kelompok terbang yang daripada Movenpick ataupun KLIA, kita yang akan terbang sekali ini, inilah kumpulan kita. Kumpulan kita. Ini adalah kumpulan terbang yang akan pergi sekali dan balik sekali. Maksudnya kalau dia ada perubahan pada jadual tu, contohnya, dia akan melibatkan satu KT ni. Maksudnya kita semua terlibat. Dan hari yang pergi sama, hari yang balik pun sama. Kan? Dan waktu ataupun pergerakan kita daripada Mekah nanti ke Madinah pun hari yang sama untuk kelompok kita ni. Kita punya KT 095. Itu yang pertama. Ini adalah kumpulan penerbangan kita. Itu maksud KT 95B. B itu maksudnya dia terbang tu daripada KLIA. Bagus juga. Saya pun tak tahu juga sebelum ni apa maksud B tu. Kita pun tak pernah terfikir pun dia bagi 95B, 95B lah. Tapi bila ada jemaah bertanya tu, kita pun terpaksa cari apa maksud B tu. Oh, okey. Rupanya maksud B tu adalah terbang daripada KLIA. Kalau J rupanya daripada Johor Bahru. Adalah maksud-maksud dia punya kod pada abjad ataupun ni huruf tu tadi. Okey. Yang kedua, kelompok tuan-tuan, kelompok ataupun kumpulan bas, pembahagian bas, ada yang C1, ada yang C2, ada yang C3. Macam mana nak tahu? Tuan-tuan tengok pada kad. Tag name tag tuan-tuan tu, dia ada bawah tu, dia ada nombor ataupun dia punya kod bas dia. Kan? Ambil perhatian pada nombor C1, 2 ataupun 3. Itu saja. Kalau dia ada nombor selepas daripada itu, abaikan. Kan? Itu adalah kelompok kita punya bas. Kan? Kita lebih kurang dalam 140 orang jemaah. Sama ada tuan-tuan dalam bas C1, C2, C3. Pastikan. Yang tu pastikan. Sebab apa? Nanti bila sampai kat sana, tuan-tuan akan ataupun seawal tuan-tuan berkumpul di Movenpick tu nanti, kita dah akan kumpul bagasi tuan-tuan tu ikut kumpulan bas masing-masing. Okey, C1 dia akan letak bagnya di sini, C2 dan juga C3. Kalau boleh kita nak atur daripada Movenpick lagi. Maknanya kita nak masuk pun nanti, okey, kita minta C1 dulu masuk, kemudian C2, kemudian C3. Okey, sampai sana pun nanti kalau boleh kita nak atur, maksudnya yang mana keluar daripada terminal haji nanti, dia akan ikut bas dia. C1 ustaz apa yang akan bawa, dia akan ikut dengan bas tu. C2 dan juga C3. Begitulah seterusnya. Okey, untuk turun umrah dan ziarah nanti kita akan ikut kumpulan bas, kumpulan C1, 2 dan juga 3. Okey. Itu pembahagian yang kedua. Pembahagian yang ketiga adalah tuan-tuan punya maktab. Maktab ni perkemahan tuan-tuan. Di Masyair nanti. Di Mina, di Arafah, kita akan mengikut maktab masing-masing. Siapa yang ambil PMN, maktab dia, maktab maktab apa? 112. Siapa yang ambil PMN, maktab dia nombor 112. Siapa yang tak ambil PMN, maktab dia maktab 81. Penempatan dia di tempat kawasan tu nama dia Al-Mu'aisim. Al-Mu'aisim ni nama tempat dia. Ini adalah perkemahan ataupun tempat di mana sama dengan kemah Muassasah Tabung Haji. Yang mana kemah PMN, maktab dia 112, tempat tu nama dia Majral Kabs. Majral Kabs. Okey. Semasa pergerakan masyair, tuan-tuan akan ikut grup ni. Siapa yang maktab 81, dia akan ikut grup ataupun bas maktab 81. Siapa yang maktab 112, nanti dia akan ada bas khas dan dia akan ikut grup maktab 112. Kan, habis pergerakan masyair kita nanti, kita akan kembali kepada kumpulan bas kita yang asal balik. Cuma pergerakan masyair sahaja yang dia ada sedikit perbezaan sebab ada yang upgrade kepada kemah ataupun maktab 112, ada yang kekal dengan maktab 81. Jadi pergerakan semasa masyair dia kena ikut maktab masing-masing. Okey, ini 3 kumpulan ataupun berbahagian yang tuan-tuan mesti kena tahu masing-masing. Saya KT berapa? KT 95B. Saya bas berapa? Sama ada C1, C2 ataupun C3. Saya maktab berapa? Sama ada 81 ataupun maktab 112. Saya harap yang ni tuan-tuan dah clear masing-masing. Dah tahu dia punya maktab, dia punya bas dan dia punya KT.
kapal terbang ataupun kelompok terbang dia. Baik, seterusnya tuan-tuan, panduan untuk kita melapor diri nanti. Soalan yang paling banyak kita terima adalah berkaitan dengan had bagasi. Had bagasi yang ditetapkan macam mana sekalipun, limit dia hanyalah 30 kilogram sahaja. Kan? Dan maksimal 2 bagasi. Sama ada tuan-tuan nak penuhkan satu beg terus 30 kilo ataupun nak bahagikan 15 kilo, 15 kilo ataupun nak 10 kilo, 20 kilo, itu terpulang. Yang penting dia tak lebih daripada 30 kilogram. Kan? Ataupun dia ada satu beg 20 kilo saja. Yang tu saja dia check in pun tak jadi masalah. Yang penting tak lebih daripada had yang ditetapkan. Begitu juga dengan tuan-tuan punya hand carry. Hand carry ditetapkan 7 kilo. Kan, semua barang-barang yang berbateri mestilah dibawa dalam hand carry. Sama ada power bank, sama ada kipas kecil yang kita bekalkan ataupun apa-apa lagi bateri yang tuan-tuan bawa mestilah dibawa dalam hand carry. Kan, sebab benda ni agak sensitif. Dah berlaku kalau ada bateri dalam beg yang kita check in, dia scan tu ada, dia kena bongkar balik, kena keluarkan. Jadi satu kerja pula. Begitu juga dengan had bagasi yang ditetapkan, janganlah lebih. Sebab kalau lebih, dia satu kerja pula kita nak kena bongkar, kita nak keluarkan daripada beg tu untuk cukupkan 30 kilo saja. Jadi kalau kita dah ikut daripada awal, jadi perjalanan kita nanti akan mudahlah dan tak terganggu kita punya proses untuk kita melapor diri nanti. Okey, apa dokumen yang perlu dibawa? Satu, IC. Satu lagi adalah surat jadual penerbangan haji yang tuan-tuan boleh dapatkan daripada tijari tuan-tuan. Sama ada nak print out ataupun nak simpan dalam bentuk soft copy pun boleh. Okey, kad pengenalan dia pakai dekat situ saja. Selepas daripada tu tuan-tuan nak bawa pun boleh ataupun nak tinggal pada anak-anak tak payah bawa kad pengenalan pun tak apa, sebab kat sana tak ada pun penggunaan kad pengenalan kita. Yang dipakai adalah pasport kita. Yang dipakai nanti di sana nanti adalah kad nusuk kita. Jadi kad pengenalan tak pakai. Cuma saya nak lapor diri, disyaratkan 2 dokumen ni lah perlu bawa. Jadi sampai situ saja penggunaan untuk kad pengenalan kita. Okey. Dan barang-barang yang dilarang itu masing-masing kita tahulah, macam kita travel ke mana-mana pun bila kita naik pesawat tak boleh bawa barang-barang yang tajam. Tak boleh bawa cecair yang lebih daripada 100 ml. Kan, barang-barang yang yang bahaya apa semua memang tak dibenarkan. Itu standard lah mana-mana kita punya penerbangan. Okey, ini flow ketika kita melapor diri. Yang pertama, jemaah diturunkan di tempat yang ditetapkan. Kalau boleh, jemaah ni dihantarlah oleh sanak saudara, ahli keluarga, supaya bila dia turun bawa badan dia dan juga bagasi dia. Jadi family yang akan pergi parking kereta, datang semula apa semua. Bukan kita yang turunkan beg, kita pergi parking kereta, lepas tu kita datang balik. Dia akan boleh tapi susah lah. Kan? Jadi leceh sikit. Kalau boleh tuan-tuan ni dibawa oleh ahli keluarga. Kan? Mereka akan pandukan kita masuk di kawasan perkarangan Movenpick. Ada roundabout tu, saya akan tunjukkan gambar dia. Diturunkan jemaah di situ dengan bagasi dia. Kru kita akan bantu dan tunggu di situ. Tuan-tuan dengan beg masing-masing dibantu oleh kita punya kru kita perlu meletakkan beg di tempat pengumpulan kita. Yang kita kumpulkan ikut C1, C2 dan juga C3 nanti. Tuan-tuan kena serah beg dulu sebab kita nak buat proses untuk rekod bagasi tuan-tuan. Dan tuan-tuan tahu beg masing-masing diletakkan di mana. Kan? Jangan tuan-tuan tinggal saja beg tu, biar kita punya staff ambil bawa. Lepas tu tuan-tuan dengan family dan tak tahu beg tu ada di mana sebenarnya. Jadi kena turun dan drop beg dulu di tempat yang ditetapkan, barulah pergi dengan keluarga masing-masing. Okey. Yang kedua, dia ada satu pengumuman. Pengumuman yang pertama untuk kita ambil kelengkapan. Kelengkapan yang akan diserahkan adalah gelang besi. Gelang besi tu. Dan yang kedua adalah name tag tabung haji. Itu saja. Dia tidak ada beg, sling bag tabung haji. Tidak ada beg-beg daripada tabung haji. Apa-apa saja merchandise daripada tabung haji tak diserahkan di Movenpick. Yang diserahkan hanyalah gelang dan juga name tag. Yang tu boleh digunakan, boleh pakai di tangan juga. Okey, kemudian bagasi tuan-tuan. Okey, semasa tuan-tuan turun diturunkan nanti di anjung tinjau tu nanti, bila tuan-tuan drop bag di tempat yang kita buat pengumpulan bagasi, tuan-tuan juga boleh ambil barang-barang yang tuan-tuan tak dapat. Contoh daripada grup
yang kita buat khusus di Kota Baru, ada yang tak dapat tag berwarna kan, dan juga tak dapat lagi receiver. Jadi tuntut di situ dan barang-barang lain lah yang tuan-tuan tercicir tak dapat ataupun nak tukar dan sebagainya di tempat tuan-tuan punya pengumpulan bagasi di situ. Kan masa proses tu lah, masa proses di Anjung Tinjau tu saja untuk proses pengambilan barang, tukar barang dan sebagainya di Anjung Tinjau. Sebab bila tuan-tuan dah masuk dalam, kita punya staff kru kita pun dah tak boleh bawa barang-barang tu masuk ke dalam. Jadi kita selesaikan di luar. Okey, dan tuan-tuan punya bagasi juga perlu ditagkan dengan RFID daripada pihak wukala. Pihak wukala ni dia akan bagi untuk kita tagkan pada bagasi tuan-tuan, sebab nanti urusan bagasi ni akan diuruskan oleh satu pihak yang mana bila kita check in nanti dia akan uruskan sampailah ke airport Jeddah pun diuruskan dan dibawa dengan lori ke tempat penginapan kita. Tuan-tuan tak perlu keluarkan beg nanti di terminal haji. Untuk masing-masing, kalau biasa kita travel, kita sampai sana di airport tu kita keluarkan beg kita dulu kan, masing-masing daripada kargo. Tapi tak perlu proses tu, kita hanya keluar saja dengan hand carry, naik bas dan kita terus bergerak ke Aziziah. Dan beg kita akan diuruskan oleh pihak wukala ni sampailah ke tempat penginapan kita. Okey. Kemudian akan ada announcement panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua yang mana yang ni dah kena masuk terus ke dalam. Jadi dalam tempoh tuan-tuan diturunkan di Anjung Tinjau, sehinggalah pengumuman yang pertama, sehinggalah tagging bagasi, tuan-tuan masih boleh bersama dengan ahli keluarga. Nak jumpa last semasa di Anjung Tinjau. Kemudian bila adanya panggilan yang kedua, dah kita kena masuk. Dan masuk tu kita akan masuk terus lah. Masuk untuk ambil kita punya pasport, boarding pass. Kemudian dia akan buat x-ray bagasi kita. Kemudian kita akan check in daripada kaunter. Dia akan timbang bagasi dan kita akan serahkan bagasi kita. Kemudian tuan-tuan akan masuk ke dalam dewan untuk sesi taklimat. Untuk sesi taklimat nanti. Dan daripada situ, taklimat nanti berkaitan dengan perjalanan macam mana. Dia akan juga buat ulang kajian tentang manasik. Kemudian tuan-tuan akan menaiki bas daripada Movenpick ke KLIA. Kan? Dan tuan-tuan akan terus ke balai pelepasan dah tak lalu daripada tempat yang biasa kita lalu. Kalau kita travel kan daripada pintu masuk tu tak, kita akan terus masuk ke dalam kan, dan terus ke pintu pelepasan tu dan akan menaiki pesawat dan berlepas pada jadual yang ditetapkan. Okey. Seterusnya tuan-tuan, okey, ini saya bagi gambaran Saya bagi gambaran di manakah tuan-tuan akan diturunkan. Ni kalau masuk daripada siapa yang biasa dengan Movenpick Hotel Convention Center. Okey, satu lagi, ada jemaah yang dah mula mendapat SMS peringatan daripada tabung haji. Okey, melapor diri pada waktu sekian-sekian di MHCC KLIA. Jadi tuan-tuan kena faham, MHCC KLIA itu bukan di KLIA. MHCC itu maksudnya Movenpick Hotel Convention Center. Di Movenpick itulah yang macam kita maklumkan. Cuma takut tuan-tuan terkeliru dengan perkataan KLIA tu, diingat pergi ke KLIA. Okey, di Movenpick tuan-tuan boleh masuk, minta family dropkan di roundabout ni, kemudian diturunkan bagasi. Kemudian kru kita akan usher, akan pandu tuan-tuan untuk kita kumpulkan bagasi. Nanti kita akan buat tempat pengumpulan. Bas kita C1, C2, C3. Ini taklimat yang KT89. Mereka ada 8 bas. Jadi mereka ada B1, B1, 2, 3 sampai 8. Kita hanya 3 bas saja, C1, 2 dan 3. Jadi siapa yang bas C1 dia akan kumpulkan dekat pengumpulan C1, C2 dan juga C3. Di sini kita punya kru akan sambut dan juga rekodkan. Okey, jemaah sekian-sekian, dia punya bag check-in dia ada 1, ada 2. Kan, maksima 2. Supaya kita dapat totalkan, nanti kita nak pastikan bila kita terima nanti pun cukup seperti mana yang kita rekodkan. Okey, panggilan yang pertama tuan-tuan akan masuk. Kan, masuk dan tuan-tuan akan masuk untuk mengambil kelengkapan. Ini panggilan yang pertama, masuk ambil kelengkapan yang saya sebutkan tadi, name tag dan juga gelang besi. Dan tuan-tuan boleh keluar balik, masih boleh jumpa dengan family balik. Okey, 6 jam sebelum waktu yang ditetapkan untuk kita lapor diri, dia akan masuk kali kedua, dan masuk kali kedua ni dan masuk terus ke dalam dewan. Kan? Dan melalui proses yang pertama di zon 2 ni,
kita sampai sini, kita boleh drop dulu bag kita. Kemudian tuan-tuan nak pergi ke PMA. PMA ni Pasport Malaysia Antarabangsa untuk ambil tuan-tuan punya pasport dan juga boarding pass. Tuan-tuan ambil tuan-tuan punya pasport dan juga boarding pass. Dan kita akan melalui imbasan ni, X-ray untuk imbasan bag masing-masing. Kemudian akan check in di kaunter yang seterusnya. Masa ni kita drop baggage kita dan dia akan timbang satu persatu bag yang kita akan masukkan nanti. Dan seterusnya tuan-tuan akan masuk ke dalam dewan untuk sesi taklimat dan menaiki bas ke KLIA. Ini proses di Movenpick nanti. Okey, ni gambaran tempat tuan-tuan menurunkan, tuan-tuan akan diturunkan di sini. Jadi kereta hanya berhenti seketika, turunkan jemaah, turunkan bagasi. Kita akan bantu untuk kumpulkan bagasi jemaah. Jemaah ikut sekali dengan beg masing-masing ke tempat pengumpulan. Ambil barang-barang yang tuan-tuan belum dapat lagi ataupun tuan-tuan nak tukar apa semua di situ. Kru kita akan rekodkan beg tuan-tuan yang diterima. Okey, kemudian nak parking boleh di kawasan Movenpick ni boleh. Tak silap saya sekali masuk dalam 5 rial. 5 ringgit, sorry. 5 ringgit. Ataupun kalau nak parking free dalam tempoh 15 minit, kalau keluar balik free saja dan boleh parking di Masjid KLIA di sebelah sana. Kemudian anak kita yang parking tu dia boleh datang lah. Dia boleh datang ke Anjung Tinjau untuk bertemu dengan jemaah. Okey, ini pintu masuk tadi ya. Dia ada dua pintu ataupun laluan masuk. Yang pertama laluan untuk lapor diri. Di sini adalah panggilan pertama, kita akan masuk ke laluan ke kaunter lapor diri untuk mengambil kelengkapan tadi. Dua perkara, dua benda yang tuan-tuan akan ambil, gelang besi dan juga tag tabung haji. Kemudian boleh keluar balik, boleh bertemu dengan ahli keluarga balik di luar ni. Ni kawasan ni akan sangat penuh dengan jemaah. Kan setiap kereta ada 350 something jemaah. Itu bakal haji saja jemaah yang akan terbang. Kalau setiap daripada jemaah dia bawa 5 orang at least ahli keluarga. Jadi kita kalilah. Jadi akan penuh, ramai kawasan ni akan penuh dengan ahli keluarga yang akan menghantar bakal haji. Okey. Panggilan yang kedua nanti akan masuk daripada kaunter check-in ataupun kaunter daftar masuk. Yang ni kita akan terus masuk. Jadi nak bersalaman, panggilan yang kedua ni, tuan-tuan dah kena bersalaman dengan ahli keluarga, nak wida apa semua. Kemudian ambil bagasi tuan-tuan, jangan lupa di tempat pengumpulan kita C1, C2 dan juga C3. Kalau boleh kita atur C1 dulu masuk, C2 kemudian C3. Cantiklah kita punya pergerakan tu nanti. Masuk daripada laluan daftar masuk ini dan terus ke dalam dan melalui kaunter-kaunter yang disebutkan sebentar tadi. Kan? Ada kaunter ambil pasport, ambil boarding pass, kemudian kena X-ray beg kita, kemudian kita ke kaunter untuk check-in bagasi. Kan kita akan diberikan tag lah. Tag bila kita check-in tu dia ada tag kita tu. Okey. Okey, seterusnya ini gambaran lain lah. Satu, pintu untuk lapor diri, ambil kelengkapan. Yang kedua, untuk check-in. Panggilan yang pertama daripada laluan lapor diri. Panggilan yang kedua daripada laluan daftar masuk. Okey, ini gambaran di dalam nanti. Gambaran di dalam bila kita masuk ke dalam Movenpick Convention Center tu, dia akan, inilah gambaran dia. Bila tuan-tuan masuk, tuan-tuan akan drop bag di kawasan ni. Di kawasan lapang ni, kemudian kita akan ke kiri dewan. Ini baru kat foyer, tak masuk dewan lagi. Kita ke kiri kawasan ini untuk ambil pasport dan juga boarding pass. Kemudian kita akan buat imbasan bagasi dan seterusnya check-in bagasi di kaunter yang seterusnya dan masuk ke dalam dewan. Tak silap saya dewan kita sebelah kiri. Dewan dia ada dua. Kan? Dewan dia ada kanan kiri. Untuk Saudi tak silap saya belah kiri. Sebab kita punya KT sebelum ni dia sebelah kiri. Tuan-tuan akan diberikan makan tengah hari di sini. Kemudian sesi taklimat dan seterusnya lah. Sementara menunggu bas ke KLIA. Okey, untuk penerbangan tuan-tuan pada 29 Mei KTSV ataupun kod penerbangan dia SV, saya dimaklumkan kalau semalam punya taklimat KT untuk 89 dia punya kod penerbangan tu dah ditukar. Tapi waktu penerbangan, tarikh penerbangan tetap sama. Yang ni tak jadi masalah lah kalau tak ada apa-apa perubahan. Yang penting pada waktu penerbangan tu, waktu pelepasan dan juga tarikh tu tak berubah. Dia setakat mungkin ubah pada
ikut saja. Okey, Kuala Lumpur ke Jeddah, pelepasannya jam 5.35 petang pada hari Khamis. Yang ni waktu kita akan berlepas. Terbangnya pada 5 petang, 5.30 petang, 5.35 petang. Okey, KT95B, jumlah penumpang kita ataupun grup kita, grup Amani saja ada 134 orang. Termasuklah 3 pengiring, Dr. Abdul Rahman, Ustazah Erna dan juga Ustaz Naufal yang akan bersama mengiringi tuan-tuan dalam pesawat nanti. Jadi mereka akan bantulah. Mereka akan ingatkan nanti tentang pemakaian kain ihram, dan kalau ada yang masih belum tukar kan, sebelum apa tu melintasi miqat apa semua akan diingatkan. Kan waktu solat apa semua, kalau siapa nak solat, kelebihan Saudia, naik Saudia ni dia ada ruang untuk solat di belakang lah, tapi tak ada besar mana. Dia boleh dalam satu masa ada 3 orang boleh solat di ruang tersebut. Jadi akan diingatkan. Begitu juga dengan bila kita nak melintasi miqat, mereka ni akan ingatkan jemaah kita untuk bersedia, kita akan melintasi miqat dalam tempoh sekian-sekian. Kan? Kemudian akan diingatkan juga tentang talbiyah, dan mereka akan mengiringi tuan-tuan sehinggalah tuan-tuan sampai di Hotel Al-Ala di Aziziyah. Bila sampai di airport nanti, tuan-tuan akan keluar daripada terminal haji. Tuan-tuan akan sampai tu akan keluar daripada terminal haji, bukan daripada airport King Abdul Aziz di Jeddah. Bukan daripada terminal ataupun airport antarabangsa King Abdul Aziz yang biasa tuan-tuan travel ataupun umrah, dia akan keluar daripada situ. Tapi kita jemaah haji akan keluar daripada terminal haji. Akan keluar daripada terminal haji, tuan-tuan tak perlu lagi melalui immigration Saudi, tak perlu lagi ambil bagasi tuan-tuan, sebab immigration dah lepas daripada Malaysia pun, kita dah melalui immigration Saudi. Dan bagasi pun akan terus diuruskan untuk dibawa terus ke Hotel Al-Ala. Jadi tuan-tuan bawa hand carry sahaja. Bawa hand carry sahaja, naik bas dan terus ke Hotel Al-Ala. Jadi kalau bas ni pun kalau kita boleh atur, insya-Allah kita punya pengiring akan berada dengan bas, sama ada tuan-tuan C1, C2 ataupun C3. Masing-masing ikut bas masing-masing lah untuk bergerak ke Hotel Al-Ala. Untuk kita punya ketibaan jam 9 suku malam yang dijadualkan, kan. Saya rasa lebih kurang itulah. Kalau tak ada delay, kita akan sampai waktu yang telah ditetapkan. Dan proses di terminal haji pun saya tak rasa dia mengambil masa yang banyak, sebab tuan-tuan tak lalu immigration dah. Beg pun tak payah nak pick up dah. Cuma dalam perjalanan nanti, perjalanan daripada Jeddah ke Mekah tu yang sedikit mencabar, sebab kita akan banyak lalu checkpoint. Dan setiap checkpoint dia akan masuk, dia akan check seorang demi seorang punya pasport dan juga visa. Kan? Boleh jadi ada 5 checkpoint, dan dia akan check setiap orang dalam bas tu. Jadi kita tak, tu yang saya tak boleh nak jangka waktu yang tepat yang kita akan sampai ke Aziziyah nanti. Sebab kalau ikut sepatutnya dalam sejam setengah dah sampai. Kalaulah kata kita selesai semua urusan di Jeddah, kita keluarlah kata daripada airport tu pukul 10. Sepatutnya pukul 12 tu kita dah sampai. Tapi dengan keadaan checkpoint yang kita akan lalui, saya pun tak boleh nak jangka waktu yang kita akan sampai di Hotel Al-Ala. Jadi bila sampai nanti barulah kita boleh tetapkan waktu yang kita nak sepakati untuk pergi pula buat umrah. Okey, sebab selagi kita sampai, kita tak tahu pukul berapa kita sampai dan pukul berapa yang kita boleh tetapkan. Kalau boleh kita nak buat segeralah, mungkin kita akan bagi masa 2 ke 3 jam ikut kesesuaian waktu untuk tuan-tuan rehat dulu. Tuan-tuan check in dulu, masuk dalam bilik apa semua, nak berwuduk ke, nak tukar set pakaian umrah yang baru ke apa semua. Dan kita bagi masa untuk tuan-tuan rehat sekejap. Kemudian tetapkan satu masa untuk tuan-tuan naik bas pula daripada Hotel Al-Ala ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan sama ada umrah tadi bagi yang buat tamattu', tawaf kudum dan juga sa'i haji bagi yang buat ifrad ataupun buat qiran. Okey? Okey. Itu proses dan perjalanan kita daripada Movenpick KLIA ke Jeddah sampailah ke Hotel Al-Ala dan seterusnya menyempurnakan tawaf dan juga sa'i. Okey. Waktu ketibaan tuan-tuan, minta maaf ni 29 Mei bukan 27 ni. Tapi waktunya yang sama juga. Waktu
pelepasan kita waktu yang sama, 29 Mei, hari Khamis, betul? Kita cadang tuan-tuan tiba di Movenpick pada jam 9.35 pagi. 2 jam sebelum waktu lapor diri. Waktu lapor diri ni dia dah panggil masuk ke dalam dewan terus. Maksudnya kita dah kena masuk check in dan tak keluar lagi dah. Jadi kita tak mesti, biasanya jemaah dia nak berjumpa dengan ahli keluarga dulu. Jadi sebab tu kita cadangkan datang lebih awal. 2 jam tu untuk proses kalau tuan-tuan ambil barang, barang yang tercicir yang tak dapat lagi hari tu, ataupun nak tukar barang apa semua, masa dalam tempoh tu. Dalam tempoh 2 jam tu. Nak jumpa keluarga apa semua dalam tempoh 2 jam tu. Okey. Jam 11.35, 6 jam sebelum berlepas, ini adalah waktu untuk kita lapor diri dan masuk ke dalam apa tu, dewan Movenpick tu. Yang ni terus masuklah ke dalam, dan dalam tu adalah proses-prosesnya, sehinggalah kita menaiki bas ke KLIA dan berlepas pada waktu yang dijadualkan pada 5.35 petang. Okey. Okey, ini cadangan yang tuan-tuan perlu bawa dalam hand carry jemaah. Ini cadangan saja, tak menjadi satu kewajipan. Okey, bila beg yang tuan-tuan check in nanti, ialah kita harap beg tu akan sampai pada waktu yang ditetapkan lah, kan? Sebab beg tuan-tuan tak ambil daripada airport ataupun terminal haji untuk bawa dengan kita naik bas macam umrah. Kita akan serahkan kepada pihak ukala untuk uruskan beg tu dan hantar terus ke Al-Ala. Jadi waktu beg tu sampai, kita tak boleh nak nak jangka bila, kan? Kalau dia sampai awal, alhamdulillah. Tapi kita tak akan tunggu beg tu sampai dapat kepada tangan tuan-tuan barulah kita nak selesaikan umrah, tak, kan? Tak nak beg tu datang cepat ke, alhamdulillah. Kalau datang lewat pun kita akan teruskan juga kita punya umrah. Boleh jadi juga beg tu sampai lepas kita balik umrah pun tak sampai lagi. Dan boleh jadi juga daripada banyak-banyak beg tu ada beg yang tercicir, kan? Ada 1-2 beg yang tak sampai, ataupun tercicir dekat terminal haji ke apa semua. Wallahualam, kita tak tahu benda tu. Jadi hand carry ni kita cadangkan untuk at least bekalan sehari tuan-tuan lepas daripada umrah tu. Okey. Dalam hand carry, sling bag kita cadang hand carry nanti tuan-tuan bawa satu bag yang kita trolley bag tu, yang kecil tu, kan, yang bag Mina kita tu, kita cadangkan yang tu dengan satu sling bag lah. Sling bag tu kita boleh letak dokumen yang penting, pasport antarabangsa yang tuan-tuan akan terima nanti, boarding pass dekat situ, salinan visa haji. Salinan visa haji tuan-tuan kena simpan satu dalam bentuk soft copy ataupun tuan-tuan nak cetak lain, nak simpan satu lain pun boleh juga. Sebab tu kita punya backup untuk identiti kita nanti. Backup untuk identiti kita nanti, sebab kita perlu pakai kad nusuk, tapi kad nusuk tu dapat bila, wallahu alam, tak tahu. Jadi tuan-tuan, kita backup dengan satu kita punya apps, aplikasi nusuk tu yang kita minta tuan-tuan aktifkan. Yang kedua, kalau visa haji ni boleh simpan soft copy ataupun hard copy, satu. Kemudian masa lapor diri perlu kad menalan ni dan surat penerbangan untuk proses lapor diri. Receiver yang Amani bekalkan tu tolong bawa, tolong jangan tertinggal ataupun hilangkan, bawa sekali masuk dalam sling bag tuan-tuan. Ni kita akan guna ni masa umrah apa semua, kan? Tempat-tempat yang sesak, yang kita susah nak bagi arahan tu, kan? Jadi tuan-tuan akan menggunakan receiver ni untuk mendapat arahan daripada mutawif, kan? Kita akan pakai tu seawal kita nak pergi umrah yang pertama tu nanti. Okey. Okey, tag pengenalan jemaah. Nanti ada tag pengenalan jemaah, ada beberapa tag pengenalan, kan? Yang masa saya taklimat tu saya sebut ada tag pengenalan. Yang pertama, tag Amani. Yang tu walaupun dia tak laku lah, kalau kita nak tunjuk ni kita jemaah haji, kita tunjuk tag itu, dia tak pakai pun. Tapi kat situ dia ada maklumat penting tuan-tuan. Ada nombor pasport tuan-tuan, ada grouping bas tuan-tuan, ada gambar tuan-tuan. Kat situ di belakang ada maklumat penginapan tuan-tuan. Kalau kata tersasar ke, kan, tersesat ke apa semua, nak balik ke mana hotel Al-Ala, kita boleh tunjuk kita punya nama hotel tu. Tak ingat, kan, hari pertama sampai, kan, kita pun tak sempat nak ingat nama hotel tu dan tunjuk kat dia, kan. Di Mekah, di Madinah pun ada maklumat hotel kita di ID tuan-tuan. Okey, kedua, ID tabung haji. ID tabung haji pun penting juga kalau kita nak guna fasiliti tabung haji. Kan, dia nak tahu kita ni jemaah tabung haji, dia tengok kad kita tu. Nak guna contohnya klinik dia, nak dapatkan ubat apa semua, perlu kepada
teks tabung haji. Kemudian kad nusuk ni paling penting lah. Cuma kad nusuk ni dapat bila tu wallahu alam. Kan, harap ni kita dapat secepat mungkin. Kemudian satu lagi, saya nampak juga mereka dah mula edarkan kad maktab. Kan, kad maktab ni dia limit je, tapi dia ada nombor maktab. Kita 81 ataupun maktab 112. Okey. Okay, duit rial yang secukupnya. Saya tak jarang terlalu bawa banyak sangat duit cash ni. Takut tercicir hilang dan sebagainya. Bawa maksima pun mungkin 1,000 lah. Kan, 300 ke 500 ataupun 1,000 maksima. Kan, sebab yelah nak beli kat kedai runcit ke. Nak beli SIM card. Kalau nak pakai SIM card sana. Benda-benda yang perlu cash segera. Kan, kalau tuan-tuan rasa perlu lebih nanti. Boleh keluarkan guna debit card. Tapi perlu activate untuk pengeluaran di luar negara. Kredit kad pun boleh digunakan untuk kita buat pembayaran di sana. Okey, buku nota, buku panduan, buku doa dan sebagainya ni semua boleh dimasukkan dalam sling bag. Okey. Kemudian pakaian pun kita cadang bawa sepersalinan pakaian lah. Untuk orang lelaki dia perlu bawa kain ihram tu untuk dia pakai nanti. Kain ihram kalau dia kata dia nak pakai bawah saja, yang atas tu dia perlu bawa juga, bawa dalam kita punya hand carry. Dia nak tukar dekat KLIA ke, nak tukar dalam pesawat ke, terpulang kepada tuan-tuan lah. Okey. Tapi seperti mana yang Dr. Abdul Rahman beritahu, kalau nak solat sunat ihram, maksudnya dia kena pakai dekat KLIA tu, dia pakai yang full dan dia solat sunat ihram di KLIA sebelum naik pesawat. Kemudian t-shirt, satu set pakaian yang lepas umrah kita boleh tukar. Contohnya, kita punya satu lai baju pagoda, satu lai seluar warna putih, biasa kita pakai dengan jubah. Kan, seluar dalam, kemudian satu helai jubah yang mana lepas umrah kita boleh tukar pakaian. Kita perlu tukar pakaian dan ada tuala kecil lah, kan, tuala kecil untuk kita lap dulu ke apa, ataupun bila kita sampai tu mungkin bilik tu tak cukup tuala ke apa semua, kita dah ada bekalan yang kita bawa. Okey, itu untuk lelaki. Untuk perempuan, tuan-tuan nak pakai apa semasa lapor diri, kita cadangkan untuk pakai telekung tadi tu. Telekung amani yang bersarung dengan lengan tu. Tapi atas keselesaan masing-masing. Kan? Atas keselesaan masing-masing. Kalau tuan-tuan rasa okey nak pakai tu, okey. Kalau tak, boleh dapat color yang lebih kurang sama pun okey. Kalau kata tak ada, dan pakailah apa-apa yang selesa. Pakai apa-apa yang selesa untuk masa lapor diri. Okey. Dan kita cadang juga masukkan dalam hand carry juga telekung amani yang SK tu, Siti Khadijah yang kita bagi tu, untuk kita gunakan semasa umrah. Kan, masa umrah nanti kalau boleh masing-masing perempuan tukar pakai telekung yang sama supaya kita punya pergerakan tu nanti senang dipantau oleh kita punya mutawif. Kan, dan sebaiknya lah kita dah travel yang jauh, yang panjang, tuan-tuan dengan pakaian tu mungkin dah berpeluh-peluh apa semua kan, dan kita nak tukar satu pakaian, satu set yang baru. Jadi kita cadangkan pakai telekung tu lah, telekung SK tu. Kemudian bawa juga satu persalinan. Selepas umrah nanti kita nak tukar pakaian, kita ada pakaian. Kalau lah kata beg kita belum sampai ke, beg kita tercicir ke, at least kita ada bekalan lah untuk pakaian kita untuk sehari dua yang pertama. Kan? Okey, barang untuk kebersihan diri kan, bukanlah perlu bawa semua toiletries kita untuk at least satu berus gigi ke. Sabun tak selesai dalam bilik ada kan. Sabun tu ada tapi nak berus gigi apa semua mungkin ada pencuci muka sikit. Tapi seperti yang ditetapkan lah kan, maksima 100 ml dan tak lebih daripada tu. Ubat-ubatan peribadi tolong bawa, terutama yang memang makan ubat kan, makan ubat darah tinggi ke, makan ubat apa-apa yang tuan-tuan perlu makan secara berjadual, tolong bawa. Jangan semua dimasukkan dalam beg kargo kita. Takut beg tu sampai lambat, tuan-tuan dah tak ada bekalan ubat tadi. Tolong bawa dalam hand carry, ubat-ubatan ni. Tolong bawa dalam hand carry. Yang bawa insulin, pastikan dalam icebox lah. Saya rasa tuan-tuan mungkin tahu macam mana cara pengendalian untuk bawa kalau kita travel kan. Cuma nanti dalam flight, saya dah katakan kepada jemaah yang bertanya tentang urusan nak bawa dia punya insulin ni, kalau dia perlu ais ke apa semua, kita minta pada kru lah kan, pada ni apa, attendants nanti dalam flight nanti minta dibantu simpankan ke, ataupun minta ditambahkan ais ke, supaya ubat yang kita bawa tadi tahan lah, insulin ni yang dia perlu pada suhu dia. Okey. Keperluan lain, kasut tawaf untuk perempuan, selipar yang selesa, yang bersih. Untuk lelaki kalau dia nak
tawaf sa'i tu pakai slipper untuk lapik kaki dia. Kemudian bawa beg kasut kita pun saya rasa penting juga kan. Situ boleh bawa kasut, situ juga boleh bawa barang-barang kita. Botol spray untuk uduk, telefon bimbit, power bank apa semua tu berkaitan dengan bateri memang semua kena bawa dalam hand carry. Earphone sama ada earphone yang kita bagi dengan tuan-tuan punya receiver tu boleh, ataupun earphone yang tuan-tuan memang ada sendiri punya earphone. Dua-dua pun boleh pakai untuk receiver tu. Okay. Pen buku nota kecil kan. Dan juga kipas mini Amani tu. Kipas mini Amani tu sebab dia bateri memang dia kena masuk dalam hand carry. Ini cadangan kita lah. At least untuk awal tu tuan-tuan ada dulu apa tu persalinan. Sekiranya beg tu sampai lebih lambat daripada waktu yang ditetapkan. Okey, untuk sekali lagi kan sebab ini soalan yang paling banyak ditanya. Jadi had bagasi ada 30 kilogram. Maksima 2 bagasi ataupun 2 beg sahaja. Hand carry adalah 7 kilogram. Dan semua bateri mestilah dimasukkan dalam hand carry. Walaupun ramai yang tanya, kita naik pesawat Saudia. Kan? Saudia ni biasa kita pergi umrah dia 23 kali 2. 23 kilogram kali 2. Jadi ada 46. Tapi ini adalah chartered flight by tabung haji. Jadi tabung haji dah standard kan. Sebab chartered flight bukan semua Saudia. Ada yang Malaysia Airlines juga. Jadi grup kita dapat pesawat Saudia. Okay. Tapi tabung haji dah standard kan. Semua sama ada Saudia ke Malaysia Airlines ke semua 30 kilogram dan maksima 2 bagasi sahaja. Jadi dia tak pakai dah yang 23 kali 2. Itu kalau kita naik commercial flight yang biasa kita pergi umrah itu bolehlah guna had ataupun dia punya had bagasi dia. Tapi bila kita dah naik KT, tabung haji dah tetapkan kilogram kita 30 kilogram kali 2 bagasi saja maksima. Okey. Soal jawab. Okey, saya teringat ada beberapa soalan dalam kita punya grup WhatsApp berkaitan dengan umrah yang pertama umrah yang pertama yang tuan-tuan akan lakukan. Okey, bagi jemaah yang perlu kepada asisten nanti kena maklumkan kepada mutawif. Okey ustaz, saya ni memang uzur. Okey. Yang buat tamattu' satu, yang buat ifrad satu. Yang buat tamattu' dia akan buat tawaf dan juga sa'i umrah dan dia akan bertahalul dan selesai. Yang buat ifrad tadi dia akan buat tawaf kudum dan juga sa'i haji. Dan ada juga pilihan bagi orang yang uzur dia memang tak boleh jalan jauh dan menyebabkan bila jalan jauh di lutut dia akan jadi bengkak, kemudian dia akan demam, dia akan menyebabkan mudarat kepada dia. Okey, dia boleh ambil pilihan untuk tidak tawaf kudum sebab tawaf kudum hukumnya adalah sunat. Jadi dia boleh stay sahaja di Aziziyah. Ini yang buat ifrad lah. Apa yang buat tamattu' dia kena selesaikan dia punya umrah. Tapi yang buat ifrad dia boleh tidak pergi untuk tawaf kudum. Dia boleh stay sahaja di Aziziyah dan menjaga dia punya larangan ihram lah sampai tiba waktu dia untuk tahallul nanti pada 10 hari bulan Zulhijjah. Itulah pada 10 bulan Zulhijjah tu dia boleh buat tahallul awal. Okey. Itu bagi yang buat ifrad. Ni satu pilihan lah bagi pilihan orang yang uzur memang sukar untuk dia bergerak banyak kali. Sebab bila pergi umrah nanti tuan-tuan, bukanlah kita punya bas tu dia tak boleh drop betul-betul dekat Masjidil Haram. Seperti yang mana saya terangkan dalam sesi taklimat. Dia akan drop kita jauh. Mungkin dalam 1 kilometer pula kita kena berjalan ke Masjidil Haram. Sebab memang bas waktu musim haji dia tak benarkan kita dropkan jemaah di kawasan masjid. Dia ada kawasan untuk drop point dia. Jadi kena berjalan panjang. Dan bila kita berjalan tu pun dia akan ada beberapa checkpoint. Tadi kita dah lalu checkpoint yang kita naik dengan bas kan. Ini checkpoint bila kita berjalan ke Masjidil Haram pun dia akan check kita. Dia akan tengok identiti kita. Kat situ pun akan ambil masa. Itu tak start lagi kita punya umrah dan juga sa'i. Bagi yang uzur tadi, kalau buat ifrad, dia ada pilihan untuk tidak pergi tawaf dan juga sa'i. Ataupun kalau dia nak pergi juga, kalau dia buat tamattu' tapi dia uzur, kena maklum kepada mutawif. Tolong maklumkan kalau dia perlu kepada assistant. Wheelchair ke, bagi ke apa. Ini untuk yang perlu saja. Bukan siapa yang rasa teringin nak naik bagi ke, nak cuba-cuba naik bagi ke, bukan masa dia. Bukan masa dia sekarang. Sebab sekarang ni, waktu untuk kita selesaikan dulu. Yang apa tu? Yang utama dulu.
Kan? Kalau tuan-tuan rasa nak naik bagi, nak buat umrah lepas tu naik bagi, nanti lepas haji kita akan ada banyak masa lagi yang kita boleh aturkan untuk tawaf dengan bagi dan juga sa'i dengan bagi. Sebab bagi sekarang ni dia bukan boleh kita pergi dan immediately dapat kita punya turn. Dia kena buat tempahan awal. Nak tempahan awal tu kena guna apps, kena bayar online, kan? Kena pakai nombor Saudi. Dan mungkin ada beberapa hari yang kita kena punya tempoh menunggu untuk dapat giliran kita. Sebab tu tuan-tuan kena maklumkan awal kepada kita untuk buat arrangement bagi yang perlu kepada khidmat tadi. Yang perlu kepada khidmat tadi. Dan kita akan buat lain lah arrangement untuk dia. Yang tak ada apa-apa masalah, yang nak tawaf biasa, jadi dia akan ikut dengan mutawif untuk selesaikan tawaf dan juga sa'i dan balik semula ke Aziziyah. Saya faham tuan-tuan akan pergi nanti hari Jumaat. Hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ni, kita punya cadangan kalau boleh kita nak pergi tu awal pagi lah. Kalau boleh, kalau dapat tu sebelum subuh, kita boleh start lepas subuh dan dalam tempoh mungkin 2 jam kita selesai, 2 jam setengah, paling lewat 3 jam dan kita akan balik terus ke Aziziyah. Tuan-tuan, kita tak akan tunggu sampai Jumaat. Ini kalau kata kita boleh selesai awal lah. Kalau kita punya sampai tu dah lambat, dah drag sampai ke Jumaat, okey lah, boleh lah Jumaat tu. Tapi kalau kita boleh selesai awal, kita akan selesai awal dan balik semula ke Aziziyah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab makan minum tuan-tuan semua di Aziziyah. Okay? Makan minum tuan-tuan semua di Aziziyah. Makan minum tuan-tuan semua di Aziziyah. Jadi kalau tuan-tuan stay daripada pagi sampai petang di Masjidil Haram. Kalau tuan-tuan stay pagi sampai petang, tuan-tuan di Masjidil Haram, tuan-tuan tak ada makanan nanti. Tuan-tuan tak ada makanan untuk makan sarapan pagi dan juga makan tengah hari. Kecuali jemaah yang Ustaz, saya nak balik sendiri nanti boleh tak? Tuan-tuan kalau ubah pergerakan tuan-tuan lain daripada yang kita tetapkan, tuan-tuan kena maklum kepada mutawif. Ustaz, saya nak stay dengan isteri saya, nak sampai Jumaat, nak balik lepas Jumaat. Tak ada masalah. Tapi tuan-tuan kena urus lah untuk makan tu sendiri, apa semua. Sebab mungkin balik tu akan jadi lewat. Lepas Jumaat pun mungkin lepas Jumaat bukan boleh terus dapat. Mungkin dia akan ambil masa apa semua. Jadi kalau tak sempat makan di Hotel Al-Alaq, tuan-tuan kena uruskan untuk makan sendiri. Tapi untuk grup saya tak boleh buat macam tu. Sebab grup dia perlu makan ikut waktu yang dijadualkan. Kalau kita lewat daripada waktu tu, dia dah tak adalah makanan. Contoh kita dah sampai tengah hari, kan, sarapan pagi dah habis dan dah terlepas, kan. Bila kita sampai waktu makan tengah hari, kita tak sampai lagi, sampailah ke petang lepas asar nak maghrib, dia dah tak ada makanan tengah hari, dia akan bawa ke malam pula. Jadi untuk jemaah, kan, untuk secara berkumpulan kita akan ikut seperti mana yang ditetapkan. Seperti mana yang ditetapkan sebab ialah kita bawa ramai jemaah dalam keadaan yang berbeza-beza, kan. Setiap orang tu ada yang kuat boleh berjalan jauh, ada yang uzur tak boleh berjalan jauh. Jadi soal kebajikan ni kita kena ambil kira semualah. Okey. Saya tengok pada soalan-soalan yang tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tanya soalan, nanti tuan-tuan boleh type di ruangan komen. Saya tengok soalan-soalan. Okey, lebih satu item ataupun semua. Nanti saya kena confirmkan balik sama ada satu item tu tak boleh lebih 100 ml ataupun kita maknanya dikumpulkan. Itu saya akan confirmkan balik. Item untuk cecair tadi, receiver perlu charge ke? Ya, perlu charge. Tapi boleh tengok dulu kat receiver tu. Saya rasa semua receiver sekarang ni bateri dia penuh, kan. Dia ada gambar bateri, dia ada bar dia kat situ. Kalau 3 penuh lah. Maksudnya kalau tuan-tuan guna nanti boleh charge, tapi guna type C punya charger. Tuan-tuan keluar modal sikit, beli satu kabel type C. Jadi boleh gunakan di sana untuk charge. Siapa yang memang pakai phone, dia charge dengan type C, boleh guna teruslah yang tu. Okey. Yang kedua, soalan yang seterusnya, ada servis untuk wrapping di Anjung Tinjau? Ya, ada. Ada servis wrapping untuk di Anjung Tinjau. Receiver saya dapat receiver dan headphone tapi tiada charger. Betul, kita tak sediakan charger. Tuan-tuan kena cari kabel type C. Siapa yang pakai type C, dia boleh guna phone
type C dia punya kabel tu untuk charge. Kalau tak ada tuan-tuan, sama ada nanti kalau roommate ada boleh pinjam untuk charge, ataupun tuan-tuan belilah satu kabel type C untuk charge. Beg laptop atau sling bag termasuk dalam 7 kilo. Sling bag biasanya tak masuk. Sling bag tak masuk, tapi sling bag yang tu lah, yang kecil lah kan. Dia nampak benda tu tak terlalu besar, biasanya dia tak kira lah, dia kira yang kita bawa tu je. Tapi janganlah tuan-tuan punya backpack pun dah nampak berat di belakang, lepas tu ada pula beg tarik tu, yang tu takut dia akan minta kita timbang satu per satu. Tapi kalau setakat sling bag dengan bag hand carry kita tu, biasanya tak kira lah yang sling bag tu. Sling bag tak termasuk. Okay. Kita orang tak dapat receiver. Okey, yang tak dapat receiver saya maklumkan tadi boleh ambil di Movenpick nanti. Masa serah bagasi nanti, boleh ambil di situ. Saya dah minta kita punya kru untuk take note barang-barang yang tuan-tuan belum dapat lagi. Sifat-sifat tak nak beli di Asia sebelum pergi mengerjakan tawaf dan sa'i. Pergi tawaf dan sa'i nak dapatkan perkhidmatan kursi roda untuk tawaf dan sa'i, pihak mana boleh arrangekan. Okey, seperti mana saya maklum tadi, siapa yang memerlukan, sangat-sangat memerlukan kepada khidmat tadi, kursi roda untuk sa'i, untuk tawaf dan sa'i, sebab siapa yang perlu kursi roda untuk tawaf dan sa'i ni, dia akan terpisah daripada grup tau. Dia tak akan boleh tawaf sekali. Jadi kita kena buat arrangement lain. Okey, sebab tu dia kena laporkan kepada kita. Apa yang perlu arrangement lain ni dia akan buat lain. Dia akan grup kursi roda dan grup ni saja. Sebab kalau mutawif kita bawa, ada dalam keadaan jemaah yang berjalan kaki, ada yang apa tu berkursi roda apa semua, dia tak akan boleh tawaf sekali. Sebab kursi roda tak boleh turun di bawah. Jadi dia akan terpisah daripada grup. Dia akan menyukarkan jemaah. Nanti tersesat, lepas tu nak balik semula ke bas, jadi kita kena buat arrangement lain. Yang akan pergi dengan mutawif naik bas yang selepas kita sampai nanti adalah yang akan berjalan kaki. Kan? Yang perlu kepada asisten ni perlu maklumkan kepada kita. Kursi lipat ni untuk apa tuan? Kalau untuk sekadar untuk duduk masa solat, di masjid nanti ada banyak. Dan di sana saya nak katakan dia sebenarnya ada je kedai runcit yang kita boleh beli dekat situ. Cuma kita sampai tu agak tengah malam. Jadi untuk pergi pula beli apa semua, dan benda tu saya tak pasti sama ada dia buka ke tak buka. Sebab kita sampai nanti 1-2 Zulhijjah yang awal tu di kawasan tu masih sunyi lagi. Dia tak ramai dengan jemaah lagi. Okey. Tapi ada kursi lipat yang kita boleh jadikan tongkat tu memang ada dijual di sana. Cuma waktu kita sampai tu nanti adakah kita boleh beli masa tu? Yang tu yang saya dah tak dapat nak pastikan. Sebab kita akan sampai tu memang malam, tengah malam. Okey, oversize item dikira sebahagian daripada maksima 2 kilo 2 beg 30. Ya, termasuk sekali. Oversize item pun. Kecuali wheelchair. Siapa yang bawa wheelchair, kita kena note dia adalah jemaah yang dengan wheelchair. Jadi wheelchair tu kita kena wrap dan kita kena check in dan dia tak masuk daripada 30 kilo. Boleh tak amanah arrange solat jamak maghrib isyak di Al-Alaq secara berjemaah? Kita boleh buat, tapi siapa yang dah solat ataupun siapa nak solat di bilik ataupun nak solat dalam pesawat pun boleh. Boleh, arrange tu boleh, tapi terpulanglah kepada masing-masing macam mana dia nak atur. Ada yang nak solat awal dalam pesawat apa semua, boleh. Minta kita punya mutawif nanti take note lah sebelum kita turun tu, siapa yang belum solat boleh solat di musolla kita. Bila nak inform kepada untuk kursi roda, boleh terus bagi tahu kepada mutawif ataupun pada admin ataupun pada PIC yang berhubung dengan tuan-tuan. SIM card mudah dibeli, ya, boleh dibeli dan mudah dibeli di sana. Kita akan panggil telco yang akan uruskan SIM card tu, dia punya orang datang ke Azizia. Cuma dia bukanlah semasa kita tiba tu kita terus nak settlekan SIM card tu, sebab dia akan ambil masa. Jadi bila tuan dah tanya pasal SIM card ni, bagus juga. Sebab untuk awal dia ada dua cara. Kat sana mesti kena ada data. Dan tuan-tuan tak boleh hanya bergantung kepada data daripada Wi-Fi saja. Sebab Wi-Fi ni kalau kita keluar daripada hotel dah tak ada dah kita punya data. Jadi tuan-tuan kena pakai roaming. Dan roaming pun saya tengok package dia bagus. Dan 100 lebih lah kita boleh pakai sampai 40 ke 50 hari. Ataupun satu lagi beli SIM card sana lah. Cuma SIM card sana dia bukanlah boleh kita dapat terus bila kita sampai. Jadi tuan-tuan kena ada data tu. Bila sampai tu mesti kena ada data. Sebab apa? Sebab kita nak communicate dalam grup WhatsApp kita.
kan, nak pergi umrah nanti apa semua, nak bagi makluman apa semua, kalau jemaah tersesat ke apa semua, selain daripada kita punya receiver tu kita boleh gunakan, tapi untuk komunikasi kena ada data untuk grup WhatsApp. Jadi saya cadang kalau siapa yang tak pakai roaming penuh, ambillah roaming beberapa hari tu. Untuk at least hari 2 awal tu kita masih ada data untuk berkomunikasi. Lepas tu bila datang contohnya Mobily untuk beli SIM card ni, tuan-tuan boleh beli SIM card di Aziziah nanti. Okey, makan 3 kali sarapan tengah hari dan malam. Ya, betul. Untuk kami di Dubai, bagaimana ya Ustaz? Direct dengan Ustaz lah. Ya, betul. Bagi tahu kepada saya, nanti saya akan maklumkan kepada tim kita di sini untuk sambutlah. Di airport kita tak boleh sambut sebab kita tak boleh masuk ke dalam terminal haji. Hanya tabung haji saja boleh masuk ke dalam terminal haji. Mereka akan sambut kita keluar dan ikut bas yang telah ditetapkan. Nanti update lah kepada kami untuk makluman semasa. Tuan-tuan dekat mana apa semua. Kalau 2 orang yang daripada Dubai ni mungkin dia akan dropkan dekat mana-mana hotel jemaah yang ramai lah. Sebab 2 orang dia tak akan naik bas berdua saja, dia akan kumpul ataupun dia akan grupkan dengan bas daripada jemaah yang lain. Waktu yang lebih kurang sama juga. Kemudian nanti kena update kepada kami, bas tu akan drop di mana dan kita akan arrange untuk bawa balik ke Aziziah. Okey. IC semasa lapor diri. Ya, boleh tak bawa salinan sahaja? Saya rasa boleh kot. Kan? Mohon brief sikit tentang My Border Pass. Nak register, etc. Okey, My Border Pass ni arahannya adalah download sahaja. Download sahaja. Siapa yang ada kopi pasport, dia terus boleh follow dia punya step tu. Dan ramai juga yang dah berjaya. Dia settle lah My Border Pass dia. Siapa yang tak ada kopi pasport ataupun dia scan dia punya pasport tu tak berjaya, tuan-tuan boleh nanti tunggu semasa di Movenpick, semasa dalam dewan tu dia sebenarnya ada staff My Border Pass ni. Dia akan bantu kita untuk kita scan kita punya pasport tu dengan apps tu dan benda tu dah aktif lah. Nanti bila nak masuk ke dalam pesawat nanti dia ada scan. Dia akan scan, tak silap saya dia scan muka kot. Jadi boleh selesaikan semasa di Movenpick. Hand carry Armani tu tak termasuk 7 kilo. Handbag tu ya. Mana sling bag tu lah. Handbag tu tak termasuk. Tambahan boleh bawa beg laptop walaupun dah bawa sling bag. Boleh. Bila nak inform pada Amin untuk boleh maklum. Terus semasa sampai di Al-Alaq kita akan berehat 2-3 jam sebelum tawaf dinner ada disediakan. InsyaAllah akan disediakan mungkin dalam bentuk bungkusan. Pack food lah sebab kita sampai tu dah lewat malam. Mungkin caterer dah tak ada dah. Kita akan minta dia sediakan dalam bentuk bungkusan. Yang ada minat ada kemudahan tilam dan bantal. Mina tak ada. Yang tahun lepas punya pengalaman tak ada. 112 mungkin ada kan. Kalau ada rezeki mungkin ada sofa bed apa semua sebab itu yang kemah PMN. Tapi wallahu alam sebab kadang-kadang dia berubah daripada masa ke semasa. Sebab Mina ni sepatutnya kalau Maktab 18 asalnya memang ada tilam. Tapi tilam yang nipis tu lah dengan bantal. Tapi bila ada tilam bantal dia jadi masalah sebab jemaah rasa setiap tilam untuk seorang. Tapi sebenarnya 2 tilam untuk 3 orang sebab space dia memang terhad. Jadi kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada, kalau ada pun tuan-tuan kena faham dia bukan satu tilam seorang. Kalau satu tilam seorang dia memang tak muat untuk jemaah semasa di Mina. Untuk di Arafah tahun lepas ada tilam, tapi tilam tu pun bukanlah kita nak guna untuk tidur sangat sebab di Arafah kita punya perjalanan hanya day trip saja. Kita pergi pagi dan kita balik malam. Jadi tilam tu lebih kepada kita punya lapik lah. Kita punya lapik untuk kita duduk tu. Mesin ATM di Hotel Al-Alaq tak ada. Tak ada mesin ATM. Dia kena berjalan lebih kurang dalam 500 meter untuk ATM yang terdekat. Nanti saya boleh minta admin untuk pinkan tempat-tempat yang penting di sekitar Hotel Al-Alaq tu. Kedai runcit, masjid, ATM, kan. Ada banyak sebenarnya macam-macam di Al-Alaq tu. Cuma tuan-tuan kena berjalan lah untuk pergi ke satu tempat tu. Dan kalau berjalan di waktu siang, tengah hari khususnya kita elakkan kalau boleh. Kan, kalau pagi pun sebenarnya pukul 7 tu dah terik dah. 7 pagi tu dah terik panas dah. Jadi keluar biasakan dengan payung, biasakan dengan
dengan topi, biasakan dengan spek mata hitam, kan? Supaya mengurangkan kepanasan. Tuan-tuan kalau perasan daripada tabung haji dah keluarkan arahan, mungkin dia nak minta masa hari Arafah nanti lockdown, masa hari wukuf dan hari-hari di Mina tu jemaah tak digalakkan untuk keluar daripada kemah jam 10 sampai 4 petang macam tu sebab panas terik sangat. Boleh cecah sampai 50, kan? Jadi dilarang untuk kita keluar daripada kemah sebab panas yang amat sangat. Boleh ke pakai seluar panjang dulu di Movenpick dan tukar kain ihram di surau kain lain? Boleh tuan, tak ada masalah. Waktu menunggu yang agak lama. Boleh tuan. Boleh, sama ada nak pakai turun kain ihram yang di bawah ataupun nak pakai seluar dulu, nanti di KLIA nak tukar dan baru pakai kain ihram yang full pun boleh. Bergantung kepada keselesaan masing-masing. Yang penting kain ihram tu jangan lupa bawa lah. Boleh saja. Nak pakai dulu baju dan juga seluar. Sebab nak pakai kain ihram yang di bawah ni dia perlu ada space, kan? Sebab tu kita tak galak pakai dalam pesawat. Sebab dalam pesawat kawasan kan tak luas, kan? Ruang tak banyak. Jadi nak pakai kain ihram ni setengah orang disukar sikit. Jadi dipakai di KLIA ataupun di Movenpick lah. Dobi ada berdekatan, ya ada. Mesin basuh pun ada. Di Hotel Alak ada mesin basuh dan boleh di rooftop boleh sidai. Cuma dalam mesin basuh tu tak banyak lah. Dalam 4-5 mesin basuh tu kena bergila-gila guna lah. Saat di Hotel Alak ada mesin basuh betul. Tak berbayar. Free. Kan? Kalau Dobi di luar berbayar. Ikut kilo. Di sana ikut kilo. Hair dryer ada tak di Al-Alak? Saya rasa tak ada. Hair dryer tak ada. Rooftop kena bawa tali untuk sidai. Ya, betul. Kena bawa tali. Nanti kita kita arrange lah. Tali untuk sidai tu kena ikat nanti sebab dia bukanlah ada tempat yang proper untuk sidai ni sebab Al-Alak ni dia hanya digunakan, hotel ni hanya guna masa Ramadan dengan haji saja. Jadi dia bukanlah sepanjang masa ada. Jadi yang kita ni antara yang guna masa yang lama. Jadi selepas musim haji dia akan tutup, tak guna dah. Kan? Dia tak guna dah. Jadi memang tempat untuk sidai ni tak ada. Pada asalnya tak ada. Kita kena set up benda tu. Rotana tak ada mesin basuh. Rotana hotel 5 star, dia tak ada mesin basuh. Tuan-tuan sama ada gunakan khidmat Dobi hotel tapi mahal lah Dobi hotel ataupun Dobi luar. Dobi luar ni biasa ada Bangladesh yang dia offer untuk ambil dan hantar balik. Cuma yang tu kita tak ambil kita tak ambil khidmat tu. Tuan-tuan boleh direct dengan Dobi tu nanti. Sebab jadi isu bila kita atur sebelum ni, dia bila sampai kepada orang tu, dia dah basuh banyak-banyak, nanti ada barang-barang yang tercicir, kan, baju tu. Kadang-kadang lah. Jadi kita pula nak kena bertanggungjawab baju-baju tuan-tuan yang tercicir tu. Jadi tuan-tuan boleh deal terus dengan pihak Dobi ni, nanti dia akan pick up. Nanti mungkin kita boleh share lah nombor tu. Dia dalam sekilo 18-20 lebih kurang macam tu lah. Hantar nanti dia akan contact balik untuk tuan-tuan pick up balik. SIM card mudah dibeli. Ya, insyaAllah mudah. Hotel di perkhidmatan Dobi tak ada. Hotel kalau Rotana ataupun Safwah ada, tak silap saya Dobi ada. Dia 5 star hotel. Tapi mahal lah. Dobi hotel ni tuan-tuan tahu memang mahal. Jadi kita cadang kalau nak pakai Dobi tadi, kalau di Safwah ataupun Rotana tak silap saya di bawah, tingkat bawah hotel nanti ada. Ataupun satu lagi, ada banyak khidmat-khidmat Dobi yang dia datang pick up baju kita. Kan, dia bawa ke Dobi dia, biasanya Dobi dia di luar kawasan, kemudian sayap dia akan hantar balik ke lobi hotel kita. Stika ada tak Ustaz? Stika akan diusahakan tapi bukanlah dalam setiap bilik di Aziziyah, tapi di setiap tingkat at least ada satu ironing board dan juga iron. Di Rotana, di Safwa sepatutnya adalah. Kalau tak, tuan-tuan kena minta kepada reception. Sebab dia 5 star hotel kan. Ustaz, betul ke alat mesin basuh? Okey. Okey, saya tengok lagi soalan. Di Movenpick orang ramai dan mungkin suasana agak riuh. Announcement yang dinyatakan tadi
Jika kurang jelas, adakah akan diberikan pemakluman juga dalam grup WhatsApp. InsyaAllah kita akan bantu untuk pemakluman juga dalam grup WhatsApp. Dan tuan-tuan pun kena alert lah, kan? Kena alert dengan announcement yang diberikan nanti. Maksudnya kalau kita tengok dah 6 jam sebelum tu, itu adalah waktu untuk kita lapor diri. Kan orang pun akan mula berkumpul apa semua. Kita kena dah mula bergerak lah. Jangan kita buat tak tahu ataupun masih tunggu di lobi dalam hotel Movenpick. Kan? Sedangkan waktu tu dah waktu kita melapor diri dan masuk ke dalam. Ala-ala ada perkhidmatan lobi. Okey, ni saya dah jawab tadi. Ustaz boleh repeat sekali lagi tak barang checklist hand carry yang boleh dibawa untuk orang perempuan. Okey, saya sekali lagi saya tunjukkan. Uh, show screen. Okey. Ini cadangan kita tuan-tuan Tak maaf. Ini cadangan kita sahaja. Terpulanglah tuan-tuan nak bawa. Sekejap. Ini cadangan kita. Maksudnya cadangan kita untuk orang perempuan, at least ada satu persalinan pakaian lah. Lepas umrah, ada satu jubah, ada satu tudung, ada sarung lengan, ada stokin dan dalam apa semua untuk kita tukar selepas daripada umrah. In case kalau kita punya beg tu belum sampai lagi. Ataupun tuan-tuan punya beg antara yang banyak-banyak, dia yang tercicir. Jadi kita ada pakaian untuk sehari, 2 hari yang awal. Kan? Ataupun kita sempatlah lepas daripada tu, kita pergi, dia pakaian ni kat sana murah, kita boleh beli saja. Contoh abaya yang hitam apa semua, murah untuk sehari dua kita pakai tu ada. Okay, telekung amani ni kita cadang bawa supaya nanti masa nak umrah, tuan-tuan semua boleh tukar. Okey? Dia tak semestinya pakaian yang kita pakai semasa kita berihram tu, kan, kita kena pakai tu sampai selesai umrah. Ada jemaah yang salah faham. Dia kata saya dah pakai telekung ni masa saya niat. Jadi saya kena pakai ni sampai selesai umrah. Dia takut kalau kita tanggalkan tu dia akan tertanggal dengan niat tu sekali. Jadi itu adalah salah faham. Tuan-tuan boleh saja tukar sebab dia tak terikat pun dengan pakaian tu. Tuan-tuan boleh saja tukar telekung set yang bersih, yang baru semasa nak pergi umrah tu. Sebab bila dah kita travel panjang kan, duduk dalam flight apa semua, mungkin terkena apa tu makanan yang kita makan apa semua ataupun ada bau semua, kita nak tukar satu set yang baru tu kita cadangkan pakai telekung SK tu. Okey, boleh buat. Saya tengok lagi soalan. Uh, Okey, satu lagi tuan-tuan, saya minta alert dengan makluman-makluman yang disampaikan melalui grup makluman haji. Kat situ dia grup sahala saja. Pemakluman kita semua dekat situ. Jadi saya tengok banyak soalan-soalan yang berulang. Walaupun kita dah taklimat, kita dah bagi memo, kita dah jawab dalam WhatsApp, masih ulang soalan yang sama. Takut tuan-tuan tak perasan. Sebenarnya kita dah keluarkan memo pemakluman tu dalam grup makluman. Kalau boleh set untuk notification. Kalau daripada grup pemakluman tu, dia akan bunyi kat kita, kan, set notification supaya kita tahu okey ada pemakluman. Dan biasa pemakluman kita makluman yang penting lah dalam grup tu. Kalau grup chat kita pun kita akan masukkan juga, cuma kadang-kadang benda tu kita tak perasan bila kita dah tanya banyak, kan. Benda tu dah ke atas dan tuan-tuan dah tak perasan dengan memo yang kita sampaikan. Okey, kalau ada satu dua soalan lagi. Dah 10.50 tuan-tuan Okay, saya rasa macam dah tak ada dah. Okay, saya rasa sekadar itu saja untuk malam ini berkaitan dengan taklimat perjalanan. InsyaAllah yang ni ada recording nanti kita akan share balik bagi yang tak sempat ataupun nak tengok semula. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz Wan Muhammad selaku kita punya ketua rombongan haji. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, jangan takut, jangan risau. Kita kena sentiasa sangka baik dengan Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu, ana inda zanni abdi bi. Aku berada dalam sangkaan hamba-Ku terhadapku. Jadi setiap perjalanan kita ini hendaklah kita sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jika ada sebarang pertanyaan, kalau ada pertanyaan berkenaan operasi ataupun hukum hakam, mintalah
Saya minta kepada semua untuk rujuk kepada sama ada mutawif ataupun tugas-tugas lain. Jadi sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam ini, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah memberkati perjumpaan kita pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada malam ini kami menadah tangan dengan penuh harapan. Kami memohon ampun kepadamu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami. Sayangilah mereka seperti mana mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, kami bersyukur, ya Allah, kerana Engkau menjemput kami ke Tanah Suci pada tahun ini untuk kami menunaikan rukun Islam yang kelima. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesihatan, kekuatan, kesabaran dalam setiap langkah kami dalam menunaikan haji nanti. Ya Allah, bimbinglah hati kami agar sentiasa ikhlas dan khusyuk. Permudahkanlah segala ibadah kami, lapangkanlah dada kami, hiasilah ibadah kami dengan ikhlas dan mengikut petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami titipkan ibu bapa kami, anak-anak kami, keluarga kami kepadamu sepanjang kami berada di Tanah Suci nanti. Ya Allah, di padang Arafah nanti, biarkan air mata kami menjadi saksi bahawa kami benar-benar datang kepadamu, ya Allah, menghibah, memohon, menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah manasik haji kami, terimalah haji kami sebagai haji yang mabrur, dan kembalikan kami ke tanah air dengan hati yang baru, dengan jiwa yang bersih, dan kehidupan yang penuh dengan hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Jadi kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nanti insyaAllah kita jumpa nanti